Assalamualaikum, welcome back to the Zack channel. DC dah mengeluarkan satu sneak peek untuk the upcoming Superman punya movie. Aku rasa aku nampak dia quite interesting lah. Jom kita tengok dulu. Okay, the same scene macam trailer. Superman terhempas di kawasan Sarji ni, right? So far sama macam teaser dengan trailer hari tu. Maybe dia extend further from this scene itself. Sakit tu ni. Wow. Dia panggil dia punya dog, Crypto. Sakit. Okey, ini agak baru. Real gila dog ni, ketul. Oh, okay. Alright. So, they extend daripada sini. Oh, Fortress of Solitude. Oh, dia appear, dia bukan memang dah built. Oh, the entrance. Wow. Superman. Oh. Okay. Dia punya robot. Oh, yeah. Wow. Smart. Thank you. No need to thank us, sir, as we will not appreciate it. We have no consciousness whatsoever. Merely automatons here to serve. Meet Fred. Okay. She's new. He looked at me. Okay. Robot dia very friendly. Bladder, kidney, large intestine, lungs. Oh, With a healthy dose of yellow sun, we'll have you up and at 'em in no time. wow. Dia boleh pusing. 292 times Wow. the heaven prime, please one. Oh, healing. Source of strength. Dia rusak. Oh, smart. Wow. That music. Superman. Wow. Oh, siapa tu? Oh. Yes, nice.
Okay, wow. Satu sneak peek yang memang best. Terima kasih lah James Gunn kerana buat sneak peek ni. First impression aku macam wow. Aku expect this movie going to be different, but aku tak boleh jangka dia akan jadi different macam ni. Walaupun dia different, tapi dia almost sama macam komik punya version. Dan juga sama macam the original Superman yang Christopher Reeve punya. Wush. Dia punya aura tu rasa, so dia punya Superman tu macam Superman is back, you know. Ada rasa macam tu lah. Itu yang aku rasa. Okay, beberapa perkara yang aku nak share juga pasal sneak peek ni. So, firstly kita tengok pasal crypto. Walaupun sebelum ni kita dah tengok memang ada dia punya, dalam trailer memang ada tunjuk, teaser pun ada. So now kita tengok crypto ni dia lebih manja dengan Superman ni. So sedikit aku nak share pasal crypto ni. Macam mungkin orang tanya macam mana Superman ada anjing, dan macam mana anjing ni dia ada power macam Superman. Okay, dalam komik dia mengatakan yang sama macam bumi, di planet Krypton pun ada beberapa haiwan yang sama similar macam bumi. Antaranya ada burung, ada symbion, dan juga ada anjing. So di Krypton memang family Superman ni dia ada bela anjing, dan masa dia lahir pun memang anjing tu pun dia ada bersama dengan Kal-El. So and then bila Jor-El dia hantar Superman escape daripada planet Krypton yang menuju kehancuran, dia dihantar bersama-sama juga dengan anjing tersebut. Cuma anjing tu dihantar dulu sebab Jor-El dia menguji kapal angkasa untuk escape tu dengan Krypto tadi. So anjing tu jalan dulu, kemudian baru Superman lah dia dihantar keluar daripada Krypton. So that's why dia bertemu balik di bumi lah. And which is why being Kryptonian, walaupun anjing tu dia bukan dalam bentuk humanoid, dia juga ada juga being Kryptonian punya being. So dia pun ada same power macam Superman, which is derived from the yellow sun, right? So itulah kenapa Krypto ni dia ada kuasa sama macam Superman. Okay, satu lagi aku nak touch adalah, aku baru tahu sebenarnya, tapi mungkin ramai dah tahu, tapi tak boleh aku share juga. This movie now is going to be, the title of this movie is now going to be Superman, and it's no longer Superman Legacy. Aku ada buat pembacaan, James Gunn kata dia tak nak, dia buang perkataan legacy tu sebab dia tak nak menunjukkan bahawa filem ni adalah sebuah filem continue daripada sebelum-sebelum punya filem. Dia tak nak ada relate pun dengan filem sebelum ni. So dia just buat Superman 2025, dia drop the legacy punya perkataan. So it's like it's going to be a new Superman. Well, bagi aku doesn't matter lah. Doesn't matter macam mana pun dia punya title, as long as dia punya movie tu meet fan punya expectation lah. And I believe berdasarkan sneak peek ni, aku rasa it will surpass fan punya expectation lah. I mean, aku tengok sneak peek ni pun aku dah rasa wow, dia punya wow tu. And then robot-robot yang sambut Superman tadi, okay, sebelum ni pun dalam kalau ikutkan Superman, Christopher Reeve punya Superman, ada elemen-elemen macam komputer lah dalam Fortress of Solitude tu, Superman punya rumah. Cuma tak ada dalam bentuk robot. Tapi dalam Man of Steel kita tengok ada dalam bentuk robot, cuma robot tu terapung macam weird sikit dia punya bentuk. Kali ni James Gunn dia robot tu dia buat macam humanoid punya appearance, nampak lebih friendly, dan juga bagi aku rasa macam comic accurate sikit lah, which is bagi aku is very good thing. So it's a good start. Sneak peek ni menunjukkan this movie is going to be a very great movie. And lastly,
part yang aku paling suka, yang membuatkan aku rasa ada aura Superman tu sebenarnya adalah dia punya sound, dia punya score, ataupun dia punya original theme tu. Macam the original den ada. So dia memang Superman yang ni dia akan guna that sound, the same anthem, the same song lah. In which dah banyak filem-filem Superman ataupun series Superman dah tak pakai that score. So filem ni dia pakai, so aku macam appreciate sangat, dan it really brings back memories lah. Sebab aku first dengar lagu tu masa aku kecil, dan a lot of fans pun dia grow up with Superman, dia dengar lagu tu. So dengan James Gunn membawa kembali lagu tu, dia kata dia pakai lagu tu dalam filem kali ni, dia memang dah bagi assurance. So bagi aku it's very a good thing. Alright, so banyak positive things about this film. Judging by this sneak peek alone, memang banyak, aku rasa banyak dia punya positive element, crypto, the robot, the Fortress of Solitude tadi, even the song, the title, semua bagi aku in place. So hopefully come Julai nanti filem ni akan meet aku punya expectation lah. Right now aku boleh katakan aku punya expectation is very high, because dah lama lah tak tengok Superman yang macam ni, dengan logo pun baru. So aku berharap filem ni akan satisfy aku punya expectation. Okay guys, tu tadi aku punya reaction terhadap Superman sneak peek. Kalau korang suka aku punya reaction ni, sila tekan butang like, share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain, dan juga bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah subscribe di Zack Channel ya. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.